Benci kepada sahabat-sahabat Nabi merupakan salah satu daripada ajaran Syiah. Tak mungkin dia jadi Syiah kalau dia tak benci sahabat Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya sebelum ini, saya menceritakan 12,000 orang sahabat Nabi yang terpuji di kalangan Syiah, sekaligus membatalkan tuhmahan dan tuduhan Rozaimi Ramli bahawa ajaran Syiah ialah membenci sahabat Nabi. Juga membatalkan persepsi orang awam yang barangkali memahami perkataan Rozaimi Ramli itu bahawa orang Syiah benar-benar membenci sahabat Nabi, seolah-olah apabila disebut saja nama mana-mana sahabat Nabi, orang Syiah langsung membenci dia. Hakikatnya itu semua adalah propaganda palsu yang cuba menjajah minda umat Islam, padahal orang Syiah sebenarnya menganggap ramai sahabat Nabi yang mukmin soleh sehingga dapat memberikan syafaat. Barangkali topik syafaat di kalangan sahabat Nabi dalam mazhab Syiah adalah amat-amat mengejutkan anda semua dikarenakan terlalu kuat propaganda Bani Umayyah. Justru itu, kalau Syiah menganggap sahabat Nabi kafir sebagaimana dalam tomahan-tomahan golongan Wahabi, maka tak mungkin Syiah akan berharap syafaat daripada mereka. Tuan-tuan sekalian, dalam kitab Tafsir At-Tibyan yang dikarang oleh ulama Syiah, Syekh At-Tusi, jilid pertama muka surat 210, di bawah tafsir ayat 48 surah Al-Baqarah. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khazu minha adlun wala hum yunsarun. Dan takutlah olehmu akan suatu hari padanya tiada seorang pun dapat memberikan syafaat kepada orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima syafaat daripadanya, tidak akan diambil sebarang tebusan daripadanya, dan mereka tidak akan ditolong. Tuan-tuan sekalian, menurut kitab Syiah ini, siapakah yang memberikan syafaat? Dalam muka surat yang ke-214, Syekh At-Tusi menulis, "Wasyafa'atu thabata 'indana lin-nabi sallallahu alaihi wa alihi." Syafaat itu terbukti di sisi kami, iaitu ulama Syiah, untuk Nabi SAW. Perhatikan baik-baik di sini. Wa kasirin min ashabihi. Dan kebanyakan para sahabat baginda dapat memberikan syafaat. Ramai sahabat Nabi memberikan syafaat. Wali jami'il a'immatil ma'sumin, dan semua imam yang maksum, iaitu 12 orang imam. Wa kasirin minal mu'minina salihin, dan ramai daripada orang-orang mukmin yang soleh. Jadi di manakah ajaran kebencian terhadap sahabat Nabi seperti yang didakwa oleh Rozaimi Ramli? Tuan-tuan sekalian, Syekh Tusi, ulama Syiah kurun ke-5 Hijrah menulis demikian. Sebab itu, saya perlu menjawab tomahan dan tuduhan palsu yang dilontarkan oleh orang seperti Rozaimi. Kalau tidak, minda umat Islam terus dijajah oleh penipuan golongan ini. Baik, di sisi Syiah ramai sahabat Nabi. Baik, memang ramai sahabat Nabi. Tapi yang dapat memberikan syafaat itu, siapakah gerangan mereka? Apakah semua sahabat Nabi? Sudah tentu akal yang waras menyatakan tidak. Di kalangan sahabat Nabi, tidak semua dikategorikan sebagai adil. Seperti yang saya jelaskan dalam episod sebelum ini, Al-Quran menyatakan Al-Walid bin Uqbah seorang yang fasik. Dia juga seorang peminum arak. Namun Uthman bin Affan mengangkat orang yang fasik ini sebagai Gubernur Kufah. Apapun yang terjadi, Al-Walid bin Uqbah bukanlah orang yang kita boleh harapkan syafaat walaupun ada yang mengangkatnya sebagai sahabat Nabi. Ini adalah salah satu bukti bahawa tidak semua sahabat Nabi itu adil. Dalam perang Karbala, ada sahabat-sahabat Nabi yang syahid bersama-sama dengan Imam Hussein. Ini adalah contoh, iaitu Anas bin Haris Al-Kahili, Abdurrahman bin Abdul Rabbah, Abdullah bin Yaqtar, Ammar bin Abi Salamah, Muslim bin Awsajah, Nu'aim bin Ajlan, Hani bin Urwah. Semoga Allah meredai mereka, sahabat-sahabat Nabi ini. Namun, ada juga sahabat Nabi yang berlaku zalim. Mereka terlibat dalam pembunuhan cucu Rasulullah, seperti Uzrah bin Qais al-Ahmasi, Abdurrahman bin Abi Sabrah al-Ja'fi. Selain dua nama orang celaka tersebut, Umar bin Sa'ad sendiri adalah anak kepada sahabat Nabi, iaitu anak kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan ia adalah perawi hadis siqah Ahlu Sunnah. Syim bin Ziljawshan, tokoh yang terkenal sebagai pembunuh Imam Hussein alaihi salam di Karbala, juga disebut sebagai anak kepada seorang sahabat Nabi. Mereka ini termasuk golongan yang mematahkan janji, menyeleweng dan memerangi cucu Rasulullah. Meskipun Rasulullah bersabda, Al-Hasan wal-Husain sayyida syababi ahli jannah. Al-Hasan dan Al-Husain adalah penghulu pemuda ahli syurga. Husain minni wa ana min Husain. Husain daripadaku dan aku daripada Husain. Ahabballahu man ahabba Husaina.
Allah mencintai sesiapa yang mencintai Husain. Sudah tentu kita tidak boleh berharap syafaat dari sahabat Nabi yang derhaka kepada Allah dan Rasulnya. Mereka pun tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dari azab Allah. Apalagi untuk memberikan syafaat kepada orang lain. Kehadiran sahabat-sahabat Nabi dalam barisan tentera Umar bin Sa'ad yang memerangi Husain bin Ali menunjukkan bahawa status sahabat tidak secara otomatik menjamin kesucian dan keadilan mutlak selaras dengan pandangan Al-Quran yang mengkritik sesetengah sahabat kerana kelemahan dan dosa mereka. Kritikan ini bukan berarti membenci, tapi ia adalah teguran dan pendidikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya cukup hairan dengan prinsip ekstrim Ahlu Sunnah yang menganggap bahawa semua sahabat Nabi adalah udul, terlalu adil. Sehingga ada yang berkata mereka itu terpelihara dari maksiat. Dalam kitab Al-Bahrul Ra'iq Syarhul Kanzul Daqa'iq, muka surat yang ke-80, tuan-tuan lihat di sini, pengarangnya Ibnu Nu'aim Al-Misri menulis, wal manqul fil usul, apa yang disebutkan di dalam usul, iaitu prinsip Ahlu Sunnah, inna sahabata udulun, bahawa para sahabat Nabi adalah udul, terlalu adil. Inilah istilah keadilan para sahabat Nabi di kalangan Ahlu Sunnah. Fahum mahfuzuna minal ma'asi, dan mereka itu terpelihara dari dosa. Inilah dia masalah pemikiran yang membelenggu ramai umat Islam. Sikap hulu dan berlebih-lebihan dalam menafikan sifat kemanusiaan pada sahabat sehingga menutup kesalahan mereka. Inilah doktrin yang ditanam sebagai alat propaganda untuk menuduh mana-mana pihak yang mengkritik sahabat tertentu termasuk Syiah sebagai pembenci sahabat, sekaligus menutup pintu tabayyun dan kajian ilmiah yang sihat. Pendekatan metodologi inilah yang digunakan untuk menutup isu-isu kritikal berkaitan para sahabat, kes-kes jenayah atau kekejaman yang dilakukan oleh segelintir para sahabat Nabi. Sekiranya pun isu ini disentuh oleh Ahlu Sunnah, besar kemungkinan ia akan disertai dengan justifikasi teologi yang bertujuan untuk mempertahankan doktrin adalatus sahabah, keadilan semua sahabat. Satu pandangan yang dominan dalam kerangka akidah Ahlu Sunnah. Fenomena pengwajaran tokoh-tokoh zalim demi kepatuhan politik bukanlah satu yang baru. Sejarah lama berputar, tuan-tuan sekalian. Apa yang terjadi hari ini hasil dari apa yang terjadi semalam. Corak pemikiran yang sama berulang dalam pelbagai zaman. Maka penguasa yang zalim diberi justifikasi agama agar mereka ditaati. Sebab itulah realiti geopolitik dunia Arab kontemporari memperlihatkan fenomena yang sama. Negara-negara seperti Turki, Jordan, Mesir dan Emirat Arab Bersatu menubuhkan kedutaan Israel di wilayah mereka. Manakala beberapa negara Arab yang lain turut melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Inilah akibat kepatuhan pada doktrin yang mewajarkan setiap orang yang zalim. Kerana contoh dan teladan mereka adalah Muawiyah dan Yazid. Padahal ramai lagi contoh yang lebih baik seperti Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Husain Sayyidus Syuhada. Para penguasa dengan bantuan ulama istana pandai mewajarkan kezaliman atas nama agama, tuan-tuan. Umat pula dibelenggu dengan akidah yang longgar, takwilan yang dipaksa dan ijtihad yang sesat. Lalu mereka terpedaya, sedangkan pada hakikatnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam episod akan datang.